Hai, Assalamualaikum. Sorry ya kalau jarang upload. Kak, saya kena kuarantin lah. Lepas tu ada sibuk sikit dengan peperiksaan. Tapi tak apa. InsyaAllah lepas ni saya akan upload lah setiap hari. InsyaAllah. Saya rasa tak mungkin jugalah saya upload setiap hari. Tapi bolehlah jarang-jarang upload. Okey. Lama lah saya cakap ni. Okey. Saya nak makan ni. Tak tahu makan apa. KFC. Ayam KFC yang baru. Korang boleh baca dekat sini. Ada apa? Tu. Boleh nampak tak? Kan? Boleh kan? Sekejap, saya baca sikit. 3 pieces Bolognese CMB. 1 set. Coleslaw, lau, R, lepas tu T. Saya ni besarkan sikit. Nanti tu. Aduh, lama lah pula. Tanpa lama-lama lagi. Jom kita rasa. Okey, kita buka dulu. Oh korang, saya beli 3 ketul ayam ni tau. Yang baru. Saya ada tambahkan ni sikit. Tengok. Apa nama dia? Nama makanan ni cheesy wedges. Dengar pun dah nampak sedap. Apa lagi? Kita rasalah. Oh, sebelum tu Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Itulah. Cheesy wedges ni sama je macam dulu. Penting menu yang baru ni kita nak rasa. Saya makan sampai dulu. Lepas tu saya ketepikan. Ada ini. Okey. Kita tengok dulu dekat dalam dulu. Ush. Kejap saya keluarkan kentang dengan sayur dulu. Dah korang nampak lah. Nampak kan? Sorry, halang muka saya. Okey. Kejap. Kita ambil yang kecil je. Tak payah besar-besar lah. Yang ni macam biasalah untuk keluarga. Untuk family. Okey. Okey. Sebelum tu ada sos tak? Ada sos. Sekejap, saya minta bantuan lah. Tangan saya berminyak. Sekejap. Korang tengok. Okey, ini first bite. First bite saya nak makan biasa dululah, tak payah dengan sos. Ni sos dia. Bismillah.
dia macam ada rasa masin-masin, lepas tu pedas-pedas dan dia rangup. Cuba bite yang kedua pula. Sos. Lagi sedap. Baik ni. Korang patut beli ni. Sorry, ada bunyi sikit Okey korang, di last bite. Okay. Kita stop makan dulu. Kita alihkan ke tepi. Okay, saya nak ceritakan pendapat saya lah. Sekejap, sebelum tu saya ambil tisu. Sikit. Pada pendapat saya lah, dia macam ada masin-masin rempah dia. Lepas tu apa tu, ada pedas-pedas dia. Itu pun dah dikira sedap lah. Sedap. Apakah saya nak makan kentang atau tidak? Nampak macam sedap. Makan. Kita makan Kentang dia pun rasa sama je. Korang, baru saya teringat, subscriber saya dah 100 subscriber. Saya nak minum air. Kita minum air dia lah. Tak ada straw. Kalau macam tu, air minum. Boleh lah. Sama je. Kalau korang nak suruh saya makan apa-apa, komen kat bawah
saya lupa nak bagi markah. Rasanya kan, ayam ni saya bagi markah 9/10 lah. Sebab apa tu? Masin dia tu boleh tahan. Kalau sikit lagi tu, okey dah, ngam dah. Tapi tak apalah, segini dulu video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa tekan loceng. Ting 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 ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.